Kena sidai dengan vendor, dengan customer tu lah. Assalamualaikum abang. Okay abang, saya nak tanya sikit boleh? Dah berapa lama dah abang buat kerja rider ni? Baru 3 tahun. 2 tahun jugalah. 3 tahun dah. 3-4 tahun macam tu lah. 4 tahun. Dalam 4 tahun tau. Lama juga Okey, saya nak tanya apa cabaran terbesar sepanjang abang menjadi pekerja gig? Kena sidai dengan vendor, dengan customer tu lah. Dapat rumah customer yang tinggi-tinggi tu, lepas tu tak ada lift. Tak ada order. Selain tu, Cuaca dengan demand order. So, risiko dia kemalangan lah. Kita banyak kat atas jalan raya kan. kalau abang ada peluang untuk naik taraf kemahiran, abang nak belajar apa? Dia otomotif lah. Apa? Culinary, bukan kuli lah. Jadi bos. Oil and gas. Bagi abang sendiri sebagai seorang rider, abang rasa kemahiran tambahan ni penting ke tak sebenarnya? Penting lah. Penting lah. Sangat-sangat penting. Penting lah. Sebab mudah cari pekerjaan. Penting. Kita nak survive dalam zaman sekarang ni, macam-macam skill kena ada. Bangun! Jangan nak bagi alasan hujan. Malam hujan susah tidur. Bangun pergi kerja. Okey, dah bangun. Any knowledge pun penting lah. Dia satu advantage kalau tak pakai untuk kerja, mungkin boleh buat dekat rumah ke apa. Betul. Kalau program ni diadakan, akak rasa kerja gig lebih selamat dengan yakin tak? Mungkin. Boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh improve skill. Takkan nak jadi rider ni sama-lama kan. So, abang kenal tak Menteri Kesuma kita, Datuk Seri R. Ramanan? Kena nama dengan muka je lah. Tak apa kenal. Kenal tak? Kenal. Untuk Ramanan tak silap saya daripada Sungai Buloh. Oh, kenal? Ramanan Ramakrishnan tu kan? Apa pandangan abang sendiri bila dia cakap dia nak jaga kebajikan pekerja gig? Bagus lah kalau macam tu. Memang setuju lah. Inisiatif yang sangat bagus lah. Benda kalau benda yang baik ni selalu sokong lah. Kalau betul nak tolong, duit lah. Money. Fokus pada yang buat full time lah. Kesian pada yang full time ni lah. Dengan bantuan dan latihan ni, abang rasa masa depan kerja gig lebih terjamin atau tak? InsyaAllah boleh. Semestinya lah. Lebih terjamin lah. Sebab ni dah dapat improve skill. Benda ni advantage yang tinggi lah. So kalau kita ada skill-skill macam ni, memang main peranan besar lah. Gig ni asal orang tak pandang kan. So dia macam membela kita lah. Faham. Okey akak, itu saja. Terima kasih.